Banjir besar yang melanda Aceh hujung tahun ini sebenarnya meninggalkan kesan yang sangat serius. Banyak kawasan musnah dengan sangat dahsyat di mana ribuan penduduk terpaksa berpindah dan kerosakan infrastruktur dilaporkan di pelbagai daerah. Keadaannya begitu teruk sehingga ramai penduduk menyifatkan bencana kali ini sebagai tsunami kedua disebabkan tahap kemusnahannya yang berlaku dalam masa yang sangat singkat. Di pusat pemindahan, mangsa terpaksa bergantung kepada bekalan yang terhad, sementara pasukan penyelamat masih berusaha mencapai kawasan luar bandar yang terputus hubungan. Walaupun air di kebanyakan tempat mulai surut, namun keadaan di sini masih lagi belum stabil. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat situasi pasca banjir yang berlaku di Aceh. Teruskan menonton. Video ini dibawakan oleh Pertubuhan Perwira Malaysia. Salurkan sumbangan anda untuk membantu mangsa banjir ini. Banjir dan tanah runtuh yang menimpa Aceh adalah sebahagian daripada krisis banjir besar yang melanda bahagian utara Pulau Sumatera sejak hujan luar biasa bermula pada akhir November 2025. Selain itu, kejadian ini dilihat berpunca daripada gabungan hujan monsun dan sistem ribut tropika yang kuat yang mana menyebabkan sungai-sungai utama melimpah dan tanah runtuh berlaku secara meluas di pelbagai daerah. Menurut laporan Agensi Mitigasi Bencana Indonesia dan media antarabangsa, setakat awal Disember 2025, jumlah korban di seluruh Sumatera telah pun mencecah ratusan mangsa. Angka rasmi menunjukkan lebih 900 orang telah disahkan terkorban akibat banjir dan tanah runtuh ini, manakala jumlah mangsa yang masih hilang masih dalam proses pengesahan dan berkemungkinan terus meningkat. Di Aceh sendiri, iaitu wilayah yang paling teruk terjejas, ratusan ribu penduduk terpaksa dipindahkan dari rumah mereka. Puluhan ribu rumah serta kemudahan asas seperti jalan raya, jambatan dan pusat kesihatan dilaporkan rosak atau musnah sepenuhnya, yang mana menjadikan usaha pemulihan sebagai satu tugas yang amat mencabar. Kerugian yang ditinggalkan oleh bencana ini juga sangat besar. Menurut data sementara, jumlah dana yang diperlukan untuk usaha pembinaan semula di 3 provinsi atau daerah terjejas dianggarkan mencecah sekitar 51.8 trilion rupiah, kira-kira 3.1 bilion dolar Amerika Syarikat, dengan sebahagian besar peruntukan itu khusus untuk wilayah Aceh sahaja. Dalam pada itu, satu isu besar yang menjadi perbualan hangat ialah keputusan kerajaan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menerima bantuan asing secara langsung, walaupun banyak negara dan organisasi antarabangsa telah menawarkan bantuan mereka. Keputusan ini mendapat perhatian dan kritikan yang meluas bukan sahaja di dalam negara ini, tetapi juga di peringkat antarabangsa. Kerajaan Indonesia melalui jurucakap rasmi menyatakan bahawa negara itu masih berkemampuan untuk menangani krisis ini dengan sumber sendiri. Mereka juga menegaskan bahawa stok makanan, penghantaran bahan bakar dan logistik lain masih mencukupi dan dinyatakan setakat ini lebih 500,000 tan bantuan seperti makanan, ubat-ubatan, kemah dan selimut telah dihantar ke kawasan terjejas. Mereka turut menghargai keprihatinan negara sahabat yang menawarkan bantuan, tetapi berkata bahawa pada masa ini, pilihan membuka pintu kepada bantuan asing masih belum diperlukan. Dalam satu kenyataan rasmi, Menteri Sekretariat Negara menyatakan bahawa pendekatan tersebut adalah berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kemampuan dalaman negara untuk menangani bencana ini. Namun begitu, keputusan itu jelas memperlihatkan perbezaan pandangan antara pusat dan pihak negeri. Ini kerana Gubernur Aceh sendiri membuka ruang yang lebih luas bagi bantuan luar negeri untuk masuk, termasuk aktiviti NGO daripada luar negara dan bantuan perubatan seperti yang dilaporkan datang dari Malaysia. Dalam laporan dari Reuters, dinyatakan bahawa di beberapa daerah yang terputus hubungan, mangsa banjir terpaksa meredah longgokan kayu, lumpur tebal dan runtuhan hanya untuk mendapatkan bekalan asas. Ada yang terpaksa berjalan berkilometer jauhnya melalui laluan yang hilang ditelan tanah runtuh semata-mata untuk sampai ke pusat bantuan sementara. Laluan darat yang rosak teruk menyebabkan penghantaran makanan, selimut dan ubat-ubatan bergerak terlalu perlahan, sedangkan keperluan semakin mendesak hari demi hari. Di hospital daerah, peningkatan mendadak jumlah pesakit pasca banjir telah mencetuskan kekurangan ubat dan peralatan asas. Reuters dan CNN Indonesia melaporkan bahawa beberapa klinik bergerak sudah pun kehabisan stok antiseptik, ubat demam kanak-kanak dan kit rehidrasi oral, iaitu barangan penting yang sangat diperlukan selepas bencana seperti ini. Dalam banyak keadaan, pegawai perubatan terpaksa memberikan rawatan minimum sementara menunggu bekalan baharu tiba. Situasi ini semakin mencabar apabila ribuan mangsa
berdepan risiko penyakit bawaan air seperti cirit birit dan jangkitan kulit. Dalam skala bencana yang melanda Aceh hari ini, keperluan bantuan sebenarnya tidak boleh dilihat hanya melalui kemampuan sesebuah negara sahaja, tetapi perlu dinilai berdasarkan realiti kemanusiaan di lapangan. Inilah sebabnya kenapa masyarakat antarabangsa dilihat sedang memainkan peranan penting. Keperluan mangsa ini akan sentiasa berubah dan bertambah mengikut masa. Pada hari pertama mereka perlukan penyelamatan, pada hari kedua mereka perlukan makanan dan tempat perlindungan, dan apabila air mula surut, mereka perlukan rawatan kesihatan, pakaian bersih dan sokongan psikologi. Keperluan-keperluan ini sukar ditampung sepenuhnya oleh satu pihak sahaja, tidak kira sebesar mana kapasiti negara itu. Sebenarnya, respons global terhadap bencana ini bukanlah menidakkan tugas pemerintah Indonesia, tetapi ini adalah tentang mengisi jurang keperluan yang tidak dapat dipenuhi dengan segera. Bantuan antarabangsa boleh memberi nilai tambah yang signifikan kerana ia datang dengan kepakaran, teknologi dan pengalaman operasi dalam situasi ekstrim. Sebagai contoh, dalam bencana-bencana besar sebelum ini, organisasi antarabangsa membawa masuk unit penapis air mudah alih, sistem komunikasi kecemasan dan pakar kesihatan awam yang mampu bekerja di kawasan terpencil. Peralatan seperti ini jarang tersedia dalam jumlah mencukupi di peringkat nasional dan selalunya memerlukan kerjasama rentas negara. Di samping itu, sokongan dunia kepada Aceh membawa mesej penting kepada mangsa bahawa mereka tidak bersendirian. Dalam keadaan di mana ramai kehilangan rumah, keluarga dan punca pendapatan, sokongan psikologi dan moral menjadi aspek yang tidak boleh dipandang remeh. Bantuan antarabangsa menunjukkan bahawa penderitaan mereka diperhatikan dan masih ada pihak yang sanggup menghulurkan bantuan dengan tanpa syarat. Dari sudut kemanusiaan, ini memberi kekuatan untuk mereka memulakan semula hidup selepas kehilangan yang besar. Dalam keadaan sebesar ini, bantuan tambahan bukanlah tanda kelemahan mana-mana negara, tetapi sebahagian daripada usaha bersama untuk memastikan mangsa tidak terpinggir dalam hari-hari paling sukar ini. Penting untuk ditegaskan bahawa bantuan yang disalurkan daripada luar, termasuk dari Malaysia, bukanlah bertujuan untuk menafikan kemampuan atau komitmen Indonesia dalam mengurus bencana. Sememangnya Indonesia mempunyai sistem pengurusan bencana yang kukuh dan telah banyak kali dibuktikan dalam mengendalikan situasi darurat. Namun, sebagai jiran terdekat dan sahabat serantau, sudah menjadi kewajipan moral untuk kita menghulurkan tangan ketika Aceh sedang berdepan cabaran besar, lebih-lebih lagi saudara Islam. Akhir sekali, bagi yang ingin membantu meringankan beban mangsa, sumbangan boleh disalurkan melalui Pertubuhan Perwira Malaysia yang kini menggerakkan misi bantuan kemanusiaan ke kawasan terjejas. Setiap sumbangan akan digunakan untuk menyediakan keperluan asas seperti makanan, air bersih, ubat-ubatan dan barangan harian kepada mereka yang sedang berusaha membina semula kehidupan. Dalam waktu yang mencabar ini, bantuan kecil daripada kita boleh membawa makna besar kepada seseorang di Aceh.